Setuju. Terima kasih. Masih. Peraturan Mesyuarat 18.8. Mana-mana usul yang ditolak di bawah peringkat 7 tidak boleh dikemukakan dan tidak boleh dibaca dalam majlis mesyuarat. Sudah pun saya buat keputusan. Sudah saya mempertimbangkan keputusan saya dengan tidak mengambil kira kepentingan siapa. Dalam hal ini apabila saya membuat keputusan, pertamanya keputusan yang saya ambil kira, jangan Parlimen Malaysia terutama sekali speakernya menjadi bahan ketawa oleh speaker-speaker seluruh dunia. Karena membenarkan sesuatu usul di bawah satu peraturan mesyuarat yang tidak kena mengena dan tidak ada kaitan. Karena tanggung jawab saya adalah itu. Jangan hiritkan saya dalam gelanggang politik. Tolong, Syahlam, sudahlah Syahlam. Nak dapat penjelasan Tuan Speaker. Daripada penjelasan Tuan Speaker berhubung dengan Raja buat soalan dulu. Boleh Tuan Speaker, minta penjelasannya. Supaya kalau kita tersilap, kita tak buat kesilapan yang sama Tuan Speaker. Sila salam. Ya, terima kasih Tuan Speaker. Habiskanlah salam. Ya, yang terima lain kasih tolonglah. Tuan Speaker. Sila. Saya faham daripada penjelasan yang diberikan oleh Tan Sri Tuan Speaker bahawa kesilapan di dalam usul yang dikemukakan ialah penggunaan perkataan ketetapan sekiranya diubah dengan disebut merundingkan, hilang kepercayaan terhadap kepimpinan Perdana Menteri, adakah ianya akan diterima untuk dibahas Tuan Speaker? Saya rasa dari segi apa yang berlaku pagi ini pun telah menunjukkan bahawa sudah hilang keyakinan kerana ada terima kasih Syahlam. Sekarang ambil kesempatan lagi untuk berhujah. Kerana ada unsur-unsur. Salam, kita ada 5 tahun lagi untuk berbahas dalam parlimen ini sebelum pilihan raya. Saya cadangkan kepada yang berhormat sekalian, setiap ujung minggu balik kawasan masing-masing, bawa propaganda politik masing-masing, jangan bawa dalam diwan ini. Tolong. Speaker, teruskan agenda. Tuan Speaker, ini bukan propaganda. Speaker. Salam, boleh Salam duduk. Sudah saya paham. Kalau ada usul, semua ahli yang berhormat berhak usul. Salam pun boleh bawa usul besok. Antar di pejabat saya timbang. Jangan tanya saya sewaktu saya buat keputusan kepada suatu perkara yang baru juga saya ambil keputusan. Itu pun di luar standing order. Karena spekulasi. Speaker, teruskan agenda. Speaker ada kuasa. Terima kasih jempol. Saya mau teruskan ini jempol. Kalau tidak dari tadi pagi lagi saya mau teruskan. Hakikat saya mau teruskan daripada kemarin lagi mau teruskan. Jangan ganggu lagi. Salam, mau ganggu lagi. Sila. Siapa menteri yang nyambung perbahasan? Menteri Tenaga Sila sambung perbahasan. Bolehkah kita tahu di mana Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri? Batu, janganlah batu. Ahli yang berhormat, siapa di antara ahli yang berhormat yang berdiri selepas batu untuk tidak patuh kepada arahan saya akan suruh keluar. Sila. Kita keluar sajalah. Tan Sri Pendeta. Permana ini ahli yang berhormat ingkar. Ahli yang berhormat ingkar, ahli yang berhormat ingkar sudah saya minta daripada tadi bahawa saya minta kerjasama. Sekarang ini bermakna ahli yang berhormat semua show defiance. Terpulang kepada ahli yang berhormat. Yang batu bukan standing order. Keluar. Sila Menteri, sila sambung. Kami Tan Sri Speaker untuk kami semua. Kita nak keluar. Diberi pendengaran untuk Apa lagi? Ahli yang berhormat, pematang power apa? Point of order. Kalau boleh Tan Sri yang dipertua dipertimbangkan supaya kita bahkan sebab apa kita tak payah lawan dan betul. Saya tahu kata yang dipertua memang punya masalah, tetapi fikirkanlah bagaimana negara kita ditadbirkan sehingga kan parlimen dibuatkan begini. Pematang power yang ada berhormat. satu fortress ke dalam ini. Apakah mereka yang pemegang kuasa ini takut? Dia yang diundi tidak percaya. Kenyataan tak boleh datang. Sri Gading, tolonglah. BN takut yang dipertua Tan Sri yang dipertua. Kenapa lantik ahli majlis yang ada Tan Sri. Tan Sri yang dipertua. Tan Sri yang dipertua telah pun membuat keputusan bahawa mesyuarat kita akan diteruskan. Tak salah Bodit. Terus kita bermesyuarat. Saya kerenah ini Tan Sri
sampai Gading, hujung saya minggu paham, Sri pun Gading. takkan selesai. Saya paham, saya ucap Saya terima kasih sebenarnya kepada Sri bangga Gading. dengan Tan Sri, Saya paham. kesabaran Tan Sri, kebijaksanaan Tan Sri. Marilah kita soal Saya kita paham, soal takut tak timbul. Kerajaan Barisan Nasional ada 140 suara. Saya paham. Majoriti rakyat memilih Barisan Nasional. Parti Pembangkang Apa yang takut nak bahas? soal itu telah pun diputuskan oleh Sri Gading, rakyat. sudahlah, Maka sudahlah. marilah Apa yang kita takut untuk dengan bahas? keputusan dan Sri Gading, mandat sudahlah. bersidang dalam Dewan Sudah, ini. ya. Mari kita bersidang Ya. secara tertib dan saya amat mengalu-alukan apa yang diputuskan oleh Yang Masih. di-Pertua. Masih yang di-Pertua. Terima kasih Datuk Masih. Sri. Saya minta mohon kita terpaksa meninggalkan kalau beginilah cara kami diperlakukan di sini. Suara daripada rakyat sedikit untuk kita menyuarakan. Jalan belakang. Barisan Nasional pun suara rakyat Tan Sri. Jangan dia katakan suara rakyat. Kami pun ada suara rakyat. Inilah Barisan Nasional jalan pun suara belakang. rakyat. Inilah pembangkang Dan yang suara mengatakan rakyat jelas. Barisan Nasional sangat. Belum keluar Dah dengan pergi, dah tertib. pergi. Yang memerintah lagi Barisan Sri Gading, Nasional. sudahlah. Biar takut dah. Jalan. Balik kampung. Sila Menteri yang menyambung perbahasan tadi, sila sambung perbahasan. Balik kampung. Tuan Yang di-Pertua, saya mohon menyambung